pagi ini bangun pagi, tak tahu nak masak apa, jadi memandangkan sekarang musim banjir, jadi kita masak nasi goreng banjir. Caranya mudah saja, macam biasa, tumbuk bawang putih, bawang merah dengan cili 4-5-6 biji, kalau suka pedas boleh tambahkan dengan cili besar merah, cili hidup lah. Tumbuk, masukkan juga ikan bilis, tumbuk hingga 3 suku lumat lah, jangan terlampau lumat. Kemudian tumis hingga bahan tumbuk tadi betul-betul masak dan garing lah. Bila dia warna macam ni, dia dah garing ni. Dia api kena tinggi lah kalau masak nasi goreng, baru sedap. Okay. Bila dah masak elok tu, paskan ke tepi, masukkan telur. Kita guna sini telur ayam 2 biji ya. Cukuplah musim hujan ni, makan apa yang ada. Ini je yang kita ada, masak apa yang ada. Walaupun mudah, simple tapi sedap ya. Okey, kita kacau-kacau telur tu. Ini cara saya lah, saya tak suka campur telur dengan dengan cili-cili tu, saya suka asinkan, jadi kita asinkan dulu lah. Okey, bila dah masak tu, masukkan ni veggie ya. Saya campur ni macam ini, dah beli yang betul lah. Kalau suka masukkan, kalau tak suka masukkan bahan-bahan yang ini, siram bahan utama, kicap, juga mungkin manis sedikit, dan kecap. Masukkan ni nasi semalaman, ditujuk lah. Ni dalam garam untuk 2 orang makan. Kacau-kacau lah, kacau-kacau. Dan jangan lupa masukkan perasa garam, sedikit garam, stok ayam ataupun rasa lain lah.